Sebagai seorang pemimpin, pernah tak anda rasa macam asyik selesaikan masalah yang sama je berulang-ulang kali? Macam deja vu kan? Apa kata kalau punca sebenar masalah tu sebenarnya sedang merenung kembali ke arah anda dari cermin setiap pagi? Jom kita gali lebih dalam idea yang agak provokatif ni. Bayangkan situasi ni ya, dalam sesi coaching mingguan, salah seorang staf anda yang paling bagus tiba-tiba cakap macam ni. Bunyi macam biasa dengar kan? Sebagai bos, apa agaknya respons pertama yang muncul dalam kepala kita? Bagi kebanyakan kita, tindak balas kita ni dah macam autopilot. Kita terus bagi cadangan, ajar teknik-teknik pengurusan masa yang terkini. Lepas tu kita sama-sama buat satu pelan tindakan yang nampak cantik atas kertas, masalah selesai, kan? Tapi mungkin untuk minggu ni je. Kat sinilah kita kena berhenti sekejap. Kita kena berani tanya soalan yang lebih dalam. Rasa kabur dan tak jelas tu, betul ke datang dari staf tu seorang je? Atau mungkinkah ia sebenarnya cuma satu simptom, satu gema daripada sesuatu yang lebih besar dalam budaya kerja yang kita sendiri sedang cipta? Sebenarnya kan, impak sesi coaching tu bergantung 100% pada mindset kita sebagai pemimpin. Kalau kita masuk bilik tu dengan niat nak betulkan staf, sesi tu tak lebih dari satu formaliti je lah, sekadar tanda dalam senarai semak. Tapi, kalau kita masuk dengan hati yang terbuka untuk buat refleksi diri, sesi yang sama tu boleh jadi satu proses transformasi yang hebat. Bukan untuk staf je, tapi untuk kita sekali. Jadi, macam mana kita nak faham kaitan antara isu staf dengan cara kita memimpin ni? Konsep ni kita panggil kesan cermin atau dalam istilah teknikal sikit, struktur selari. Jom kita tengok apa benda sebenarnya ni. Struktur selari ni satu idea yang nampak simple tapi sangat mendalam. Maksudnya, masalah yang kita nampak pada staf kita, contohnya kurang fokus. Dia tak wujud sendirian. Dia macam bayang-bayang. Bayang-bayang tak boleh ada kalau tak ada objek yang hasilkannya. Jadi, masalah staf tu adalah bayang-bayang dan selalunya, objek yang hasilkan bayang-bayang tu adalah sistem dan cara kepimpinan kita sendiri. Mari kita tengok 3 contoh sebenar, okey? Pertama, staf datang mengadu. Bos, saya tak jelaslah hala tuju, tak tahu mana satu nak utamakan. Respons standard kita? Mungkin kita suruh dia buat to-do list. Tapi, jom kita tengok cermin. Ingat tak masa mesyuarat pengurusan minggu lepas? Kita sendiri berjam-jam berdebat pasal visi syarikat, tapi habis mesyuarat satu pun tak ada keputusan. Kekeliruan staf tu bukan masalah pengurusan masa dia. Ia adalah pantulan kekeliruan kita di peringkat atasan. Contoh kedua, staf nampak kurang yakin nak buat keputusan. Kita mungkin fikir, oh dia ni kena pergi kursus keyakinan diri. Tapi, cermin tunjuk apa? Mungkin kita tak sedar, setiap kali dia bagi idea, kita terus tembak dengan soalan macam, awak pasti ke ni boleh jadi? Atau, apa plan B kalau ni gagal? Tekanan yang kita rasa takut gagal tu, kita dah pindahkan atas bahu dia. Dan yang ketiga, staf nampak tak ada komitmen. Dia buat kerja cukup-cukup makan je. Cermin kepimpinan akan tanya, bila kali terakhir kita sebagai pemimpin bercakap tentang kenapa kita buat kerja ni? Adakah setiap tugasan tu cuma terikat pada KPI atau kita kaitkan dengan impak sebenar pada pelanggan? Kalau kerja tu dah jadi macam satu urus niaga je, janganlah kita terkejut kalau komitmen pun jadi macam tu juga. Nampak tak? Benda ni menuntut kita untuk ubah cara kita berfikir 100%. Kita kena beralih daripada tengok sesi coaching sebagai sesi untuk betulkan orang kepada satu peluang untuk kita sama-sama buat refleksi. Soalannya bukan lagi apa masalah dengan awak, tapi apa dalam sistem kita yang menyebabkan masalah ini terjadi. Okey, kita dah faham konsep cermin ni. Tapi, kenapa ianya penting sangat? Apa untungnya kepada organisasi secara keseluruhan? Bila seorang pemimpin tu cukup berani untuk pandang cermin, kesannya memang luar biasa. Budaya syarikat akan jadi lebih terbuka sebab staf rasa selamat untuk bersuara. Konflik-konflik yang terpendam mula keluar dan boleh diselesaikan. Penglibatan staf pula meningkat secara semula jadi, bukan sebab dipaksa. Dan yang paling best, kita sebagai pemimpin pun akan turut berkembang bersama-sama dengan pasukan kita. Dan perkara paling penting untuk kita ingat ialah pembangunan organisasi yang sejati bukan sekadar hantar staf pergi kursus. Organisasi yang matang faham, anda tak boleh betulkan staf kalau sistem di sekeliling mereka masih sama. Jadi perubahan yang betul-betul kekal sentiasa bermula dengan kesedaran di pihak pemimpin. Sebagai penutup, jom kita halakan cermin ni sekali lagi. Tapi kali ni bukan pada pasukan kita, tapi terus kepada diri kita sendiri.
Cuba kita ingat petikan ni. Setiap cabaran yang kita hadapi dengan pasukan kita tu sebenarnya satu peluang keemasan untuk kita belajar tentang diri sendiri. Masa kita tengah bimbing staf pasal fokus, mungkin pada masa yang sama, kita sendiri sedang belajar untuk jadi lebih fokus. Kepimpinan tu sebenarnya satu perjalanan untuk kenal diri. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan terakhir ni untuk direnungkan. Sesi-sesi bimbingan dalam organisasi anda sekarang, adakah ia cuma satu proses teknikal untuk padamkan api masalah prestasi? Ataupun, adakah ia dah menjadi satu amalan yang berani dan jujur? Satu cermin yang paling jelas untuk membina tahap kesedaran kepimpinan yang jauh lebih tinggi? Jawapannya bukan saja akan mengubah pasukan anda, ia akan mengubah cara anda memimpin untuk selamanya.